is so windy. Dan Elio letih. Hari ni kita orang akan menduduki peperiksaan i'rab dan nahwu. Sangat berangin ya. Kapan ada ayat ni? Dah. So, kita orang beli roti. Dua ni saya punya, sini saya punya, ni pun saya punya. This is my favourite. Wajib beli dua je. Belas minit. Bye guys, cepat semua bye. Bye semua. Ni saat-saat akhir untuk kita orang menduduki peperiksaan nahwu i'rab dekat DEM. Dah sampai guys. Itu ni sama. Belakang ni mai. Ini tak masuk pula. Dah mai. Kita dah habis. Kelas 1/5. Boleh tunjuk atas je. Bawah tak boleh haram. Angin dia sangat kuat. Itu kami yang salah, angin dia salah. Angin maksiat. Yo, style kak kereta ni. Weh! Nak terbang tak? Siapa rasa nak terbang kat tangan? Ni namanya ribu angin ni. Weh, ribu angin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan? Tapi satu lah dekat pokok. Tak terbang terus. Dengan kita sekali terakhir. Wow. Ribut guys, nampak tak ribut pasir tu? Astagfirullahaladzim. Tak nampak. Buat kecoh lah. Ada! Memang kecoh pun. Ya. Okay guys, kita nak meneruskan vlog kita. Lama sangat kita tangguh. Seminggu yang lepas. Apa yang tangguhnya? Vlog kita lama kita tangguh. Macam tak boleh sambung. Hari tu kan last kita buat video untuk اضغط على حصالة men-study kan. Lepas tu tak sambung dah. Orang pun tak tahu apa jadi lepas tu. Tak tahu hari ni sambung dah habis dah. Exam total 5/5. Tadi Saku faham senang doa. Alhamdulillah. Macam feel belakang ni. Maybe sekarang lepas
kita orang habis dah jawab exam Sakofa tu, kita orang pergi Real Cosmetics sebab saya nak beli moisturizer. Lepas tu saja dah nak beritahu yang driver kat sini memang tak suka buka aircon. Dan sekarang ni panas, so tak buka aircon. Dan ni guys, air tumpah. Sekarang kita nak ke Real Cosmetics. Malu lah nak rakam dalam tu sebab dia macam terkawan. Barang kedua 55% off. Oh my god. Wow. Okay guys, kita orang dah balik dari Real Cosmetics. Enjoy our view. Guys, so tadi kita beli La Roche-Posay punya moisturizer. Ini botol yang kedua sudah. Ini botol yang pertama. Potong 3 botol ni. Lepas tu kita beli body scrub lavender ni. Tak pernah cuba pun. So ini baru nak try. Lepas ini beli hair strengthening oil. Kedai Real tu macam Watson, so korang boleh pergi